Sebuah Brompton T-Line. Okey, adalah titanium. Itu pun korang jangan lupa subscribe Jiwa Basikal channel ni. Suka sangat pun. Tapi korang tolonglah subscribe. Korang tolonglah tekan notification supaya ada video korang layan je lah. Okey, jadi Brompton T-Line ni, okey, flagship untuk model Brompton. A-Line, C-Line, P-Line dan ini T-Line. T-Line ni paling tinggi lah dan paling mahal dan 24,000 ke atas. Pasal sekarang dah ada spek. Pasal mula-mula dia keluar dulu, Brompton T-Line ni cuma ada 4 speed. Harga keluaran dia 27,000 dan masa PKP dia orang lambung sampai 37,000 bagai apa semula. Ini adalah model Explore, model 12 speed, maksudnya yang paling tinggi lah. Masa mula-mula dia launching dulu, harga dia 30,000 lebih. Okey, sekarang ni di Malaysia baru, yang ni pun baru. Okey, dijual dalam hampir-hampir dekat mencecah 28,000 lah, 27,000 something apa semua. Jadi aku review kan daripada depan, aku malah nak alih sangat basikal ni. Pasal model ni dah lama keluar, jadi sebagai video Jiwa Basikal tentang T-Line ni. Yang sama lah, dia tak macam J-Line pakai 20. Okey, ini memang pakai saiz 349 lagi 16 inci. Okey, yang ni dibekalkan dengan Shock B1. Okey, yang ni super lightweight punya wheel set. Okey, jadi kau nampak lah dia milih dia halus dan dia kurang, tak sama macam C-Line. And then dia double wall. Okey, brake masih pakai yang sama dengan C-Line, sama je. Okey, yang ni adalah carbon lightweight. Okey, pedal jenis bukan yang jenis macam yang C-Line tu yang boleh kepak masuk. Okey, yang ni adalah jenis quick release. Yang ni kekal. Okey, jadi yang ni boleh cabut dan letak di sini. Memang ada lubang dia. Dia parking kat sini. Okey, front block masih yang sama. Okey, material untuk frame ni adalah titanium. Okey, yang ni yang buat punca dia mahal. Pasal titanium ni memang mahal. Mana-mana frame yang pakai titanium memang dia mahal. Yang ni pasal aluminium. Kalau di titanium pun dia akan jadi mahal. Ini SOP lah. Okey, yang ni titanium. Okey, ini titanium. Okey, kesan welding dia korang tengok macam ni. Pasal tak semua orang boleh. Aku pun baru sentuh sebenarnya. Okey, memang sangat kemas welding dia. Okey, yang ni sampai tak nampak kesan welding dia. Memang sangat kemas. Okey, ini welding kat sini baru nampak. Okey, kalau basikal lain tu welding dia halus untuk titanium kan. Ini dah kasar tapi kemas lah. Okey, dia punya crankset yang ni dia pakai 50T. Okey, berbeza dengan C-Line. Yang ni memang jenis lightweight. Ini aku rasa macam carbon pun ada ni. Oh, bukan. Ini alloy lightweight ni. Okey, yang ni dah pakai 30mm punya spindle. Dia dah hollow. Okey, yang ni pun adalah titanium. Okey, yang ni 12 speed, so 4 speed external. Dalam ada 3, sama macam P-Line yang 12 speed ataupun C-Line yang 12 speed punya hub. Okey, yang ni samalah dia pakai lightweight ni. Masih pakai kaliper yang sama. Mudguard yang ni adalah advance untuk hold masa lipat seat post pegang kat sini. Yang ni dia pakai 10 speed punya rantai. Okey, derailleur dia macam ni, tensioner dia macam ni. Dia masih guna yang sama lah, lightweight aluminium. Yang ni tak salah aku daripada fizik. Ni carbon braided. Pentaclip dia pakai jenis yang warna hitam tu yang jenis lightweight. Pentaclip ni boleh pakai 2 sistem. Kita pun sama sistem dia yang jenis macam ni. Dia ni pakai carbon. Sorry lah kalau korang tak nampak. Okey, ni pakai carbon. Okey, dia punya stamp post dia sekarang dia punya gigit dia dekat atas dah. Kalau orang cakap berbaloi ke Pak Syekh pakai T-Line. Okey, kepada peminat Brompton aku rasa memang tak ada masalah. Memang diorang memang ada kemampuan untuk pakai dan beli T-Line ni. Memang ada jadi keperluan dia, praktikal dia memang ada sebab dia ringan. Selain dia Brompton, dia sangat-sangat ringan. Jadi siapa yang memerlukan ringan tu, yang nak bawa dah lipat, nak angkat, letak dalam kereta, nak letak naik tangga sikit ke apa benda apa semua tu, okey, T-Line ni memang sangat-sangat bagus lah, sangat-sangat bagus untuk pengguna yang macam tu. Dia nak Brompton dan dia nak ringan. And then ada orang kadang dia tak nak yang beli yang C-Line, nak modify lah, nak upgrade. Dia
tak suka benda upgrade tu. Dia beli, dia pakai. So sesuai untuk orang macam ni. Tapi kalau ada orang cuma nak ringan je, dia tak peduli sangat tentang jenama, so dia boleh ambil lah Airsoft ni. Bentuk dah lah sama, spek hampirlah sama, ringan dah sama, bentuk dah memang trifle lah. Dia terpulang lah. Kalau ada kemampuan, Brompton lah bang, Brompton dan lightweight, dan dia flagship. Dan ramai yang gila-gilakan, aku rasa harga dia pun ke second hand pun sangat-sangat maintain. Tak ada lagi orang jual murah titanium ni. Sebab aku pun penggila dan penggemar frame titanium. Aku suka titanium ni. Cuma aku belum ada kemampuan lah nak pakai Brompton titanium. InsyaAllah korang doakan lah, korang lupa subscribe, jangan lupa support Jiwa Basikal lah. Aku sekarang buat kerja seorang-seorang je, dan aku banyak layan yang trifle ni. Sebenarnya banyak basikal rare kat sini. Korang boleh datang, boleh PM lah dengan aku, dengan Jiwa Basikal. Banyak barang-barang rare dan banyak barang second hand yang aku nak jual dan customer nak jual murah-murah je. BMX rare pun ada. Ini dah terpesuk macam tu lah. Okay,